Smart Hashtag 5 dah rasmi dilancarkan di Malaysia, fully imported studio China. Kita ada dua varian, iaitu premium, harganya bermula dari RM200,000. Kemudian ada berabus daripada RM250,000. Yang kita share apa yang best tentang dua-dua model ini. Smart Hashtag 5 merupakan model Smart paling besar setakat ini dengan rekaan SUV yang paling bersegi dan kukuh. Ia menggunakan bateri 100kWh bersama sistem 800V, menyokong pengecasan pantas DC sehingga 400kW. Cas 10 ke 80% siap dalam sekitar 15 minit dan jarak pemanduan boleh mencecah 590km. Bahagian dalam menampilkan dua skrin OLED 13 inci, paparan pemandu 10.3 inci, HUD AR bersaiz besar serta sistem audio Sennheiser 20 pembesar suara berkekuatan 2000W. Kabin menggunakan bahan premium seperti kulit napak atau dinamika. Ciri keselesaan termasuk kerusi hadapan dengan penyejukan dan pemanas, kerusi belakang boleh direbahkan, bumbung panoramik, ruang kargo sehingga 1530 liter, perang 72 liter dan tailgate berkuasa. Untuk Malaysia, ia didatangkan dengan jaminan lengkap serta pakej pemilikan yang merangkumi wallbox charger, adapter V2L, data dalam kereta selama 3 tahun dan set aksesori. Macam geng, mana satu korang pilih? Premium ke ataupun berabus? Ke ikut mana loan bini korang approve? Biasa jangan lupa tu like, share, komen, hadir dan klik link bagi saya untuk maklumat lebih lanjut. Ciao.